Gila ni contoh macam kau kata kau beli ini, Ada baik beli itu, actually apa dan ada. Ada sebagainya kan. sangat lah boleh share. So yang ini dia kata masa raya pertama baru balik hospital sebab bleeding keguguran anak pertama. Someone cakap macam ni, cepatlah siap, korang ni kena tunggu macam anak raja. Dan bergambarlah kami dalam keadaan yang muka pucat lesi. Itulah joy killer pada hari pertama, hari raya pertama yang saya takkan lupa. Nak suruh buat baik, sorry. Sampai begitu tahap joy killer dia orang kan. Betul. Dia macam, yang ni pasal raya Ha. Macam like a confession untuk raya. Dia Kesian macam tau. dia dah lah baru lepas keguguran. Mestilah lambat sikit nak bersiap semua kan. No. Dia macam mana orang kata read the room kot. Read the room. Macam orang yang joy killer ni lah kan. Orang-orang yang who nak read the room ni, maybe you have to be observant. Sebab macam mana kalau keadaan tu tengah happy, tengah raya, mungkin kalau you ada empathy yang tinggi, you akan faham. Contoh macam this case, dia kata dia keguguran kan. So, lelaki ke yang cakap tu? Tak tahulah. Pasal lelaki ke kalau perempuan, dia Faham lah keadaan faham tu. kot keadaan lepas baru gugur tu macam mana. Mungkin faham. Tapi untuk orang macam simply, lah bersiap, tunggu macam nak raja. I think that you can actually put it in a proper way. Tu biarlah, let them be lah. Kalau dia tak nak film pun tak apalah, bagi dia orang ambil masa sikit untuk siap. Betul? And then ada satu lagi dia kata, saya baru dapat kereta EV. Ini satu hal lagi. Saya baru dapat kereta EV. Ramai saudara mara ketika, time tu ramailah saudara mara. Sekali ada seorang joy killer ni cakap apa? Mahal charge EV. Bukan boleh pergi jauh. Limit speed pun rendah. Baik beli pakai kereta petrol. Yang baik pakai ni aku geram ni. Itulah maksud Laila. Dia, you read the room. You know. Macam kalau you nampak orang tu dah happy, you nampak